Pernah tak anda berhenti sekejap dan fikir macam mana makanan yang kita makan setiap hari ni sampai ke pinggan kita? Nampak macam soalan mudah kan? Tapi sebenarnya di sebalik semua tu ada satu cerita yang sangat besar, sangat penting. Hari ni kita nak selami cerita tentang manfaat pertanian yang dikongsi dengan begitu menarik oleh dua orang sahabat melalui email. Dan semuanya bermula dengan ayat ni. Dengar macam biasa je kan? Banyak manfaat yang diperoleh apabila berbudi kepada tanah. Tapi kalau kita betul-betul renungkan, maknanya sangat mendalam. Ia mengingatkan kita, bila kita jaga tanah, tanah akan balas balik jasa kita dengan pelbagai cara. Inilah intipati utama perkongsian kita hari ini. Okey, jom kita mulakan dengan perkara yang paling asas, tapi pada masa yang sama, yang paling kritikal sekali, iaitu jaminan makanan. Macam mana sebenarnya pertanian ni jadi tulang belakang yang pastikan kita semua ada makanan di atas meja setiap hari? Ya, inilah dia. Matlamat utamanya adalah untuk memastikan bekalan makanan kita sentiasa cukup dan yang penting, berkualiti. Maksudnya, kita tak perlu risau tentang dari mana datangnya makanan kita esok. Dan ia bukan soal kuantiti semata-mata tau. Kualiti tu, nutrisi yang kita dapat, itu yang lebih mustahak. Cuba kita bayangkan sekejap, sawah padi yang terbentang luas di Kedah dan Selangor, itulah yang membekalkan beras, makanan ruji kita. Lepas tu, ada pula kebun-kebun sayur dan buah-buahan tempatan yang bagi kita hasil yang segar. Jadi, kita dapat nikmati produk yang berkualiti terus dari ladang ke dapur. Memang terbaik kan? Tapi bila kita sebut pertanian, janganlah bayangkan kampung dan sawah je. Siapa sangka pertanian sekarang ni dah mula subur di tengah-tengah bandar kita? Macam mana tu? Tengok ni. Sekarang dah ada kebun komuniti di mana jiran-jiran boleh bekerjasama tanam sayur-sayuran sendiri. Ada juga yang manfaatkan ruang kecil kat rumah, tanam dalam pasu je. Malah, dengan teknologi moden macam hidroponik, kita boleh bertani tanpa guna tanah langsung. Jadi, alasan tak ada tanah tu dah tak boleh pakai lagi. Dan peribahasa ni memang kena sangat dengan semangat pertanian bandar. Betul tak? Ia membuktikan yang asalkan kita ada kemahuan, ada sedikit kreativiti dan keazaman, kita boleh wujudkan sumber makanan kita sendiri tak kira di mana pun kita berada. Okey, kita dah nampak macam mana pertanian ni penting untuk isi perut kita. Tapi peranannya jauh lebih besar daripada tu. Sebenarnya, pertanian ni adalah salah satu enjin utama yang menggerakkan ekonomi negara kita. Jom kita tengok gambaran yang lebih besar dari ladang sampailah ke pentas global. Senang cerita, ada dua cara utama pertanian ni menyumbang kepada ekonomi. Pertama, sumbangan langsung. Contohnya, bila kita ekspor kelapa sawit ke seluruh dunia atau bila pelancong datang ke ladang-ladang kita. Yang kedua pula, sumbangan hiliran. Ini bila hasil mentah tu kita proses jadi produk baru yang lebih bernilai. Macam getah dari pokok jadi tayar atau ubi jadi kerepek. Nampak kan bezanya? Jom kita fokus kejap dekat agro pelancongan ni. Ini satu sektor yang sangat unik dan menarik. Fikirkan saja ladang teh dan strawberry di Cameron Highlands. Tempat-tempat macam ni dah jadi destinasi popular bukan saja untuk orang kita, tapi untuk pelancong dari serata dunia. Peribahasa tak kenal maka tak cinta ni memang sangat sesuai untuk agro pelancongan. Sebab apa? Sebab bila orang ramai datang sendiri melawat ladang-ladang ni, mereka bukan sekadar bercuti. Mereka mula membina satu hubungan, satu rasa penghargaan yang lebih mendalam terhadap warisan pertanian kita. Jadi, selepas kita lihat kesannya pada pinggan makanan dan poket negara kita, apa agaknya rumusan utama yang boleh kita ambil daripada semua ni? Kalau nak diringkaskan, ada dua peranan gergasi yang dimainkan oleh pertanian serentak. Nombor satu, ia menjamin bekalan makanan untuk kita semua. Dan nombor dua, ia menjadi penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dan kedua-dua peranan ni saling berkait rapat, saling mengukuhkan antara satu sama lain. Ini membawa kita kepada soalan terakhir untuk kita sama-sama renungkan. Untuk anda dan untuk saya. Dalam kehidupan seharian kita, apa agaknya yang boleh kita lakukan untuk menyokong sektor pertanian tempatan? Walaupun nampak kecil, tapi apakah sumbangan kita?